Maksudnya mereka yang tertuduh lah, kita tuduh ataupun suspek ni masih boleh didakwa lagi tu Haji untuk Oh, pada masa akan datang. boleh pada bila-bila masa. Sementara kita adakan perbualan ni pun, Ketua Polis Kuala Lumpur diharap menyelesaikan siasatan dan menghantar kertas siasatan kepada pejabat peguam negara dan pejabat peguam negara mengeluarkan pertuduhan. Dalam kes-kes yang jelas, yakni seperti yang sentuh hari itu, pertama sekali, ada pegawai-pegawai serbuan yang mengatakan ada sekumpulan lelaki dalam jacuzzi dalam keadaan bogel. So, kalau pegawai-pegawai ini sah telah melihat dengan mata mereka sendiri, dalam pandangan jujur saya, itu adalah lucah melampau. Apatah lagi kalau ada antara lelaki tersebut menolak-nolak, memegang bahu, memegang dada. Maka itu adalah lucah melampau yang kita tak tahu, Saudara Kamil. Cuma pegawai serbuan tahu. Jadi kalau pegawai serbuan telah memberi keterangan, percakapan apa yang mereka lihat, dan memadai untuk pegawai siasatan menampak ada kemungkinan kesalahan, sekurang-kurangnya Seksyen 377D, majukanlah kertas siasatan kepada pejabat peguam negara. Di Bukit Mertajam, dalam satu kes yang berlaku pada tempoh sehari dua hari selepas Cawkit tu, saya percaya laporan terkini dalam media mengesahkan bahawa pihak pendakwa raya telah membawa pertuduhan terhadap beberapa pihak, beberapa individu di bawah Seksyen 377D tersebut. Kan? Ada pertuduhan dibawa, lucah melampau. Itulah seksyen yang saya sentuh dalam wawancara saya tempoh hari. Kalau Bukit Mertajam boleh faham elemen Seksyen 377D, kenapa Ketua Polis Kuala Lumpur tak boleh faham? Yang kedua, saya telah cadangkan kalau ada jumpa kondom-kondom yang terpakai, maka hantar kepada forensik. Kalau ada dua DNA, satu di dalam karung atau kondom tersebut dan satu lagi di luar kondom tersebut, maka jika DNA itu dicam kepada mana-mana daripada dua lelaki daripada 202 yang ditahan tersebut sebelum mereka dilepaskan, maka di situ ada asas untuk mengatakan terdapat hubungan sejenis seks. Sebab ada DNA di dalam kondom yang telah memasukkan zakar dalam kemaluan mulut ataupun dubur. Dan DNA di luar yang berbeza tu mestilah dari segi logik biologi dia, kemianya, milik kepada orang yang dimasuki. So yang memasukkan ada DNA, yang dimasuki ada DNA melalui kondom yang dijumpai, maka menjadi asas untuk pertuduhan. Common sense, tak perlu genius. Tak payah ada Albert Einstein dalam setiap kes-kes jenayah. Tak perlu ada Sherlock Holmes. Saudara Kamil dan Hanif pun dah cukup. Hanif Katri pun dah cukup. Tapi nak 1000 daya. Bila tak nak itulah beribu dalih, berjuta dalih, berbilion dalih. So, itu secara ringkas apa yang saya maksudkan dalam wawancara tersebut. Cara dan gaya siasatan wajar dilakukan. Dan reman yang tidak dibenarkan oleh mahkamah secara betul. Sebab orang itu dibawa untuk reman lepas 24 jam. Perlembagaan tak benarkan. So kalau awak dah salah, takkanlah dua salah jadi betul. Salah tetap salah. Salah darab salah tak jadi positif. Cuma dalam sains jadi positif. Negative times negative is positive. Faham betul-betul tu. So, tapi tak ada reman pun dalam kes-kes seperti ini. Orang yang nampak, pegawai-pegawai polis dan pegawai-pegawai jabatan agama, mereka buat kenyataan boleh disiasat melalui keterangan tersebut tanpa menahan lelaki-lelaki tersebut. Dan hantar ke pejabat peguam negara. Kalau peguam negara kata betul, memang cukup elemen untuk 377D, maka tangkap dan terus bawa ke mahkamah. Tak perlu tahan. Macam tu juga dengan kondom dan laporan forensik. Itu je. Tak ada susahnya. Masalahnya kan, polis bila tak faham, dia buat kenyataan-kenyataan yang minta maaf, saya perlu katakan dengan keras, bodoh. Dan kenyataan-kenyataan bodoh mengelirukan rakyat. Lepas itu rakyat tanya, takkanlah kanun keseksaan mandul?
Yang menjadikan orang menganggap kanun keseksaan mandul bukan kanun keseksaan, adalah fikiran mandul penguatkuasa undang-undang. Ni saya keras dah ni. Jadi tidak ada masalah dengan perundangan Malaysia. Secara betul saya menyatakan perundangan Malaysia cukup lengkap lah. Masalahnya orang yang diberi jawatan. Sebab orang yang diberi jawatan hendakkan orang itu menjilat dia, ikut telunjuk dia. Dia tak letak orang yang betul-betul pakar dalam bidang itu di situ. Nampak tak? Jadi segala masalah dalam sistem tadbir urus negara membawa kepada satu masalah demi satu masalah demi satu masalah. You tak boleh selesaikan melalui satu perkara. You kena ada pentadbir ataupun pemimpin-pemimpin yang amanah, yang suci hati, yang ikhlas. Sebab mereka yang akan menentukan orang yang dilantik dalam bidang-bidang tertentu adalah orang-orang yang betul-betul layak. Bukan orang-orang yang bodoh tapi yang menjilat.